Time berbuka teringin nak makan sup kaki ayam, tapi sampai rumah lagi setengah jam nak berbuka. Sempat ke? Jom tengok. First kali tumis 3 sekawan. Guna mode open lid cooking khas untuk menumis. Masukkan serai ketuk dan bahan kisar. Sampai tumisan tu dah garing, masukkan air untuk kuah dan juga kaki ayam. Perasakan terus dengan cube pati ayam dan garam. Masukkan kentang, carrot. Lepas tu setkan mode sup dan setkan timer 30 minit. Okey, dah boleh pergi masak nasi pula sebab pressure cooker dari Lagomed ni yang akan take over kerja kita. Masak guna pressure cooker ni 70% lebih cepat berbanding dapur gas biasa. So sempatlah masak sebelum waktu berbuka. Tengok ni, dia pun ada pot yang ceramik coating, so lebih selamat, tak senang calar, senang nak bersihkan, tak tinggalkan stain selepas kita memasak dan lebih tahan lama compared to normal coating. Selain multifunction 13 dalam 1, periuk ni pun boleh baking, boleh masak sup, masak nasi. Function open lid cooking tu pula bolehkan kita menumis macam biasa. So even masak cepat kelam kabut pun masakan kita still flavorful. Last kali, yang ni confirm ramai suka. Periuk ni boleh auto release pressure lepas dah siap memasak dan dia akan bantu keep warm kan masakan kita. So tak perlu risau kita nak intense selalu masakan ni, tapi kalau nak buat normal macam ni pun boleh. Last kali bila kaki ayam dah empuk, boleh garnishkan dengan daun sup dan bawang goreng. Perahkan limau nipis and dah siap. Senang, cepat dan mudah dengan pressure cooker dari Lagomed. Jom korang dapatkan sekarang. Jangan lupa gunakan promo kod saya untuk 10% lebih cimat.